Susahnya nak simpan duit. Tengah alami masalah tu ke? Kalau iya, ini solution untuk anda. Stay. Okey, so bersama saya Azira dalam Borak Dalam Dompet. Hari ini kita nak berborak tentang tajuk kita, kenapa simpan duit ni susah sangat. Kalau nak tahu macam mana solution, kita kena tengok sekejap, tunggu sekejap sebab saya nak cakap lah tentang punca-puncanya. Mana ada solution kalau tak ada punca kan? Okey, so dalam banyak-banyak punca, agak-agak yang mana satu yang mengena dengan kita kan? Adakah disebabkan oleh gaya hidup kita terlalu mewah ataupun kita punya kehendak tu terlalu tinggi? Mungkin juga ada cabaran untuk dunia digital sekarang ni yang menyebabkan kita tak boleh menyimpan ataupun kos sara hidup sekarang ni yang tinggi. Jom kita tengok satu persatu. Okay, first kali kos sara hidup tinggi. Macam sekarang ni kan, kita yang duduk kat bandar ni, especially B40 lah, akan terasa untuk situasi ni bila mana kita duduk menyewa, sewa kita tinggi. Belum lagi kita nak pergi kerja kan, isi minyak, isi tol yang sememangnya perlu bayar lah benda tu. Dan juga mungkin kita punya perbelanjaan juga kan duduk kat bandar, harganya mahal. So itu memang menjadi punca lah kepada masalah duit kita nak simpan tak boleh. Sebab apa? Sebab walaupun kita kerja dekat bandar, gaji kita tak adalah setinggi mana. So duit yang ada ni memang cukup untuk kita nak bayar itu sahaja. Kan kita nak keluarkan untuk komitmen kita. Belum lagi hutang-hutang kita nak belajar dulu, kereta kita kan. So gaji memang tak boleh nak untuk simpan ke tepi. Alright? Itu baru first point kita. Poin yang kedua iaitu gaya hidup yang mewah. Okey. Sekarang ni kalau kita perasan, kita kat luar ada lambakan kedai-kedai dan termasuklah perangai kita sendiri yang suka makan kat luar. Even makan tengah hari ke, makan malam ke, orang sekarang ni nak mudah makan kat luar. Bila makan luar kita tahu sekarang ni kos tinggi kan berbanding masak kan. So duit dah banyak habis kat situ untuk sebulan. Dan seterusnya mungkinlah kan menjadi satu komitmen untuk kita beli sekarang ni, apa lagi kalau bukan matcha atau kopi, baik kau pilihku di sini. Kan betul tak? Mesti korang sebulan tu mesti adanya momen nak beli benda yang manis, minuman yang manis ataupun paling kurang pun makanan yang FOMO, yang viral. Itu jangan katakan anda lah kan. Saya pun sekali terjebak beli benda-benda tu. So macam saya jenis makan tengah hari, saya bawa bekal. Kadang malam kita diet kononnya lah kan. So bila datang ke mood nak try kedai FOMO, kedai viral ni, sekali keluar duit, menyesal sebab macam 100 akan sampai lah macam tu. So macam benda ni berlaku setiap bulan dan setiap bulan kalau menyesal je bulan depan akan buat balik. Dia macam menyesal tak menyesal lah macam tu kan. Okey, itu baru 2 punca tau. Belum lagi kalau yang kita punya hidup mewah ni, kita nak healing. Healing kat rumah pun boleh kan. Kita nak tengok biasalah langganan-langganan online sekarang ni, Netflix, Disney Hot Plus, apa lagi? Macam-macam lah yang kita langgan online. So benda tu sebenarnya menjadi punca untuk susah kita nak menyimpan sebab kita dah ada komitmen ni setiap bulan. Okay? So yang ketiga adalah cabaran dunia digital. Okay, so sekarang ni walaupun kita tak shopping kat luar kan, macam sebelum ni nak pergi beli barang je kat luar dekat mall kan. Sekarang ni tak payah. Sekarang ni semua kat ujung jari. Tapi masalahnya benda ni lah membuatkan kita susah nak menyimpan. Sebab apa? Duduk-duduk saja je scroll, add to cart. Add to cart tu tiba-tiba terkeluarkan duit. Terkeluarkan duit untuk beli, betul tak? Tak kisahlah sekarang ni kan shopping online tu dekat Shopee ke ataupun dekat Lazada ada. Mana lagi? Even makan pun kita beli online kan sekarang kan. So benda tu memang sangat mudah untuk keluarkan duit kita. Sedar-sedar habis dah duit kan. Itu baru kata shopping online. Dan sekarang ni pula didatangkan dengan buy now pay later. So bila kita beli barang ni, kita tengah check out ni, kita tak rasa bila hujung bulan nanti nak kena bayar hutang tu, Allah, waktu tu menyesal tak gunalah. Okey, itu baru dari segi shopping online. Macam sekarang ni kita
kerat jari lah sekarang ni siapa yang rajin keluarkan duit kan. Memang tak kan. Sekali kalau cash memang susah ada kat atas tangan kita kan, dalam dompet kita kan. Semuanya sekarang ni go online, iaitu kita bayar guna QR ataupun guna card. Kita swipe je. Tapi itulah, kita sebabkan terlalu sangat swipe, terlalu sangat QR, sekali check bank online, duit dah tinggal telur ayam. So nak salahkan siapa? Mestilah salahkan diri sendiri. Okey, so dah 3 dah kita punya punca ni. Dan last sekali yang menjadi puncanya adalah kehendak kita sendiri. Ada orang kan, dia jenis setiap bulan mesti nak self reward kat diri sendiri. Even tak ada achievement apa pun, tapi suka sangat nak beli barang untuk diri sendiri. Kononnya untuk reward. Maybe lah kan, untuk macam nak sedapkan hati kan. Tapi sebenarnya itulah yang memakan diri kita. Okey, dan juga mungkin untuk anak-anak muda, termasuk saya sekali lah kot. Saya muda lagi tak? Muda lah kan, dah 30. Okay. So, anak-anak muda sekarang ni macam lebih kepada tangguh dulu nak menyimpan. Kononnya nanti bila dah umur dah pertengahan, waktu tu lah sesuai untuk nak simpan duit kan, untuk masa depan. Tak ya, sebenarnya waktu-waktu muda ni, waktu-waktu dah boleh kerja, 2-3 kerja ni, waktu ni lah kena simpan duit. Barulah nanti, ke depan nanti, selamat kehidupan kita, okay? Alright, so kita dah cakap tentang punca. Sekarang ni nak cakap tentang solusi. Okay, solusi ni sebenarnya kita boleh back to kita punya zaman dulu. Dulu kita simpan duit guna tabung kan. So memandangkan sekarang ni kita jarang keluarkan cash. So once kita keluarkan cash tu, duit yang ada kat tangan kita tu, bolehlah kita simpan sikit letak dalam tabung. So benda tu macam boleh jadi habit lah. Bila ada cash je, kita teringat kita ada cash, kita letak dalam tabung. So waktu lama-lama nanti kita rasa macam dah penuh tabung tu, barulah kita keluarkan, kita boleh simpan dalam bank simpanan. So sebenarnya itu pun sangat membantu, dan kita jangan ingatlah kita ada tabung tu supaya tak adalah kita korek setiap bulan kan. So duit tu simpanlah sikit untuk masa ke depan. Yang kedua, solutionnya adalah saya ambil daripada perkongsian Dr. Adam Zubir iaitu yang menggunakan kaedah 3 bank. 3 bank apa tu? So 3 bank ni mewakili kepada bank keperluan, bank simpanan dan juga bank kemahuan. Okey, so ketiga-tiga bank ni kita ada ratio yang kita guna, iaitu 50, 30 dan 20. 50 tu tinggi, okey tak apa, relax. Kita ada ratio yang rendah sikit, iaitu 80, 10, 10. Okey. So, 3 bank ni tadi, ia merangkumi kepada first kali bank keperluan. Okay, so selalu kita akan dapat gaji kan setiap bulan. So, duit tu akan masuk dalam bank keperluan lah, in case kita guna yang keperluan ni untuk bank gaji. So, daripada bank keperluan ni, kita akan bedak duit ni, kita akan bahagikan ke bank simpanan dan juga bank kemahuan. Okay, bank keperluan ni kita akan simpankan duit dalam tu, duit untuk komitmen kita setiap bulan. Kat situ jugalah duit untuk kita makan ke, duit untuk kecemasan untuk bulan tu sahaja. Kiranya memang duit kita guna untuk keperluan harian. Okey, so yang keduanya bank simpanan. Bank simpanan ni untuk kita punya masa hadapan. Kan? Sebab ikutkan sekarang ni mungkin orang kat luar sana ada 2 bank ini. Tapi bila ada 2 sahaja bank ini, bila duit dekat dalam keperluan ni dah habis, orang akan ambil dekat simpanan. So simpanan ni takkan bertambah lah duitnya sebab kita asyik usik sahaja kan. So bila dah ada 3 bank ni, untuk simpanan ni takkan diusik lah. Sebab kita dah ada kemahuan, okay. So simpanan ni memang simpanan sahaja dan jangan usik, okay. Alright, so kita ke kita punya bank kemahuan. Untuk bank kemahuan ni, bank ni untuk contohlah kita nak self reward tadi kan, ataupun kita boleh guna untuk macam kita nak pergi bercuti ke, ataupun kita ada aim sesuatu yang kita nak beli dan kita nak usik duit simpanan kita, so kita ambil guna duit kemahuan ni. Okay, so contohlah macam kita nak beli kamera kan, so daripada kita letak dekat duit simpanan, baik kita letak kat kemahuan. So bila dah cukup duitnya, kita boleh ambil dan terus beli. So kita usiklah ke bank simpanan. Alright. Okay, so dari tadi dok cakap bank ada 3 kan.
Alah, susahlah nak kena pergi keluar, nak pergi berjalan, beratur dekat bank, nak buka akaun, tak payah. Tak payah. Sebenarnya sekarang ni daripada rumah je, guna jari ni je, anda boleh semak bank apa yang anda nak, pilih dan juga bandingkan. Semua ni dekat mana? Dekat semestinya the one and only MoneyX. Okay? So apa tu MoneyX? MoneyX adalah satu aplikasi yang membantu anda untuk urus kewangan peribadi anda dengan lebih teratur dalam satu platform sahaja. So termasuklah analisis pembelanjaan, simpanan, hutang dan juga pelbagai produk kewangan yang lain, iaitu seperti insurans ke, bank, pinjaman dan sebagainya. Dan juga MoneyX ni juga ia berfungsi sebagai pangkalan data vault digital ataupun peti besi digital, iaitu dia boleh menyimpan anda punya dokumen-dokumen penting. Misalnya macam slip gaji ke, ataupun insurans ke, bil ataupun cukai kenderaan anda, tak kisah, yang PDF, file-file PDF tu kan, semua masuk ke dalam vault digital tu. Dan jangan risau, memang terjamin, insyaAllah dijaga, okay? Memang terjamin, memang secure di sana, okay? Dan berbalik kepada bank kita tadi tu kan, macam saya cakap tadi, so kalau anda barulah contohnya ada satu ataupun dua bank yang sekarang ni anda ada langgan, so untuk nak dapatkan lagi satu bank, anda boleh pilih dekat MoneyX, pilih bank mana yang anda nak buka, bank simpanan. So dekat sana ada pelbagai jenis daripada klien kami yang menawarkan akaun simpanan, dan boleh pilih ikut kesesuaian kita sendiri. Dan yang bestnya, bila kita simpan duit dalam bank simpanan ni, kita akan dapat faedah, which is tak adalah banyak macam pelaburan, tapi at least adalah setiap tahun kalau kita buat simpan kan dalam tu dan kita tak usik. So sekarang ni tak payah pergi bank mana-mana, tak payah keluar, hujung jari je pilih. So bijak kan? Dan semestinya ia adalah percuma untuk nak tengok, nak simpan duit, nak apa semua ni kan. Apps ni percuma saja, tak perlu bayar, okay? So jangan lupa untuk download apps MoneyX, okay? Alright, so saya rasa sampai situ saja. So dah tahulah kat mana punca duit kita keluar dan macam mana cara untuk kita nak simpan duit. Alright, jadi yang kat luar sana tu boleh guna tips yang saya bagi ni. Mudah aja, memang tips daripada Dr. Adam Zubir ni memang terbaik. Buat masa ni saya tengok itu yang paling orang kata berkesan sekali. Kalau mana gaji anda ni tak cukup untuk guna 50, 30, 20, gunalah 80, 10, 10. Sangat mudah, okey. So sampai sini saja kita punya video kali ni. So anda yang kat luar sana tu yang belum lagi download apps MoneyX, boleh download sekarang lepas habis video ni. Yang nak tahu lebih lanjut tentang MoneyX, anda boleh follow dan like social media kami, iaitu di Instagram, di Facebook dan juga di TikTok, atau anda boleh subscribe kami di YouTube MoneyX Global. So kat sana anda dapatlah pelbagai info tentang MoneyX. Mungkin ada soalan nak ajukan kepada saya ataupun untuk next topik nak cakap pasal apa ke apa, boleh komen dekat bawah, okey? So itu saja untuk hari ini. Kita jumpa untuk next episode. Bye. Assalamualaikum. Download MoneyX now.